Assalamualaikum guys, Kif Halik, good morning, sabah al-khair. So, hari ni aku awal sikit. Ini pukul 5 suku, 5 suku 5 suku dah terang macam ni, tengah buat morning walk. Aku nak pergi beli kopi, nak chill sekejap sambil buat video ni, buat konten untuk bantu-bantu orang, insyaAllah. Hari ni aku nak kena pergi embassy guys. Aku nak kena pergi embassy, nak tolong candidate dah dapat kerja apa benda semua. Tapi isu dia dekat visa. Sebab tu kadang-kadang rugi. Sebab dia proses dia banyak step tau. Isu dia sekarang ni visa. Kerja dah dapat, interview dah lepas. Lepas tu visa pula problem. Kan, satu persatu kita kena pastikan yang kita buat benda ni betul. So sekarang ni bukan apa, banyak orang dia rely pada ChatGPT. ChatGPT dia pakai data-data lama, information lama. Negara-negara GCC ni dia orang punya law tak establish macam negara kita tau. So banyak dia orang akan tambah baik, dia ubah-ubah. Contoh paling dekat adalah attestation. Certification punya attestation. Contoh paling simple adalah surat beranak. Dulu surat beranak kita orang boleh stamp dekat Minister of Foreign Affairs dekat Malaysia. Lepas tu pergi stamp dekat negara yang you nak pindah tu. Lepas tu you boleh submit. Sekarang tak boleh. Dia nak kena buat online application. Online application tu kena buat dekat negara yang you nak submit tu, negara yang you nak datang kerja tu. So proses-proses ni semua aku boleh bantu. Sekarang ni aku nak bantulah. Dia ni Singaporean. So insyaAllah nanti apa-apa lah aku update. Tapi kalau korang ada apa-apa soalan berkenaan dengan nak dapat kerja dekat negara luar tu, terutama GCC, Australia apa semua tu, aku tak tahulah, tak ada pengalaman. Korang boleh DM aku. InsyaAllah aku tolong. Assalamualaikum.